Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah ibu bapa kita. Walau apa pun mereka telah lakukan kepada kita, jangan kita menyimpan dendam. Jangan kita marah mereka kerana hati kita luka disebabkan kata-kata mereka, disebabkan tindak tanduk mereka. Walau apa pun, kita maafkanlah mereka dengan harapan agar Allah juga memaafkan kita. Kita nak anak-anak kita turut memaafkan kita bila kita melakukan kesalahan. Apatah lagi mereka menyaksikan bagaimana kita memaafkan ibu bapa kita. Kita harus sedar, kita mungkin faham agama pada hari ini lebih berbanding ibu bapa kita. Mungkin zaman mereka berlainan, mereka sibuk mencari duit, sibuk bekerja dan mereka mungkin tidak faham tentang agama seperti mana kita memahaminya. Kita orang yang lebih celik, kita harus lebih berjiwa besar. Maafkanlah mereka. Walaupun kita dihina, dikutuk, dicaci selama ini, kita harus sedar kita anak dan kita ingin dapatkan kasih sayang Allah melalui ibu bapa kita.